Hari ni kita solat tak? If you're Muslim, kita hidup sebagai Islam, maka solatlah. Sebab apa tahu? Sebab kat dalam rukun Islam ada ditekankan tentang solat. Yang pertama, ucap kalimah syahadah. Yang mana itu kita dah ucap dah. Yang kedua adalah solat. How important solat it is. Dia jadi nombor dua, yang mana kita sekarang ni masih lagi indah je kepentingan solat. Kadang-kadang alasan kita Islam ambil uduk ataupun tak ada tempat yang selesa ke, bahkan kita tak pakai pakaian yang sempurna dan macam-macam lagi. Masya Allah, sebenarnya sekarang ni zaman sangat-sangat moden. Kalau kita tak bawa telekon yang besar-besar tu, paling-paling pun kita bawa lah telekon travel. Dia nak tunjuk satu telekon yang sangat power. Tengok ni, cantik kan? Telekon korang ni cantik sangat-sangat. Yang paling love sekali, dia ringan, kecil and muat je masuk kat dalam beg. Even kat bawah dagu ni pun dia tutup tau. So, dia 2-in-1 tau. Sebab kadang-kadang ada yang tak nak rosak kat tudung diorang kan. So, diorang pakai macam ni. So dia ada dua style untuk korang pakai. Tak kisahlah macam mana korang nak pakai pun, jadi boleh menutup aurat. Telefon ni boleh fit sampailah 163cm dan juga 75kg. Korang tolonglah check out si Kala ni by Modestro KL. Sebab apa tahu? Sebab hari tu Nuri baru je borak dekat story yang korang kan. Tahu-tahu nak dekat sold out dah. So korang kena sebut cepat-cepat. Apa-apa pun sama-sama lah kita normalizekan untuk pakaian-pakaian yang menutup aurat. Dan juga jangan lupa bawa telekon Kala ni dekat mana-mana je. Alright? Sampai sini faham?